Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Ahlan Hussein Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey guys, kepada anda yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and comment video-video saya. Okey guys, untuk video kali ni saya nak buat campsite review. Saya nak bawa anda pusing-pusing lah, ronda-ronda. Walaupun campsite ni taklah besar mana, tapi saya akan tunjuklah serba sedikit apa yang menarik, apa yang ada di campsite ini. Campsite yang saya maksudkan adalah Kabus Camp, iaitu di Kampung Cangkat Berangan, Lenggong, Perak. Okey guys, ini merupakan campsite yang boleh dikatakan baru juga, masih lagi orang kata dalam proses pembikinan, dan dia juga adalah private campsite. Dia tak ada tapak yang banyak. Pada anda yang nak datang ke Kabus Camp ni, mudah sajalah. Satu, anda Google Waze, kemudian anda dapatkanlah dia punya share location daripada owner. Owner nanti akan share lah, dan follow saja instruction yang diberikan. So bila owner share location, nanti dia akan jumpa anda di orang kata dekat area-area jalan besar lah. So dia akan ambil anda untuk bawa naik ke atas. Untuk datang ke sini guys, dia jalan okey, jalan kampung, jalan tar, kecil lah, mini tar. So semua kenderaan boleh lalu. Okey, so kena hati-hatilah sikit. Lepas tu anda akan follow saja owner dan akan sampai di satu pit stop lah. Dan owner akan bawa anda naik ke campsite-nya dengan menggunakan 4-wheel dia, dan anda akan loading barang dekat situ lah. Kalau anda naik kenderaan 4-wheel ataupun kereta-kereta yang orang kata off-road ni, boleh naik sampai atas. Tapi kalau kereta-kereta biasa, SUV ke, yang anda tak confident, jangan naik, tinggal kereta dekat situ dan naik bersama owner. Sebabnya dia ada 2-3 jalan menaiki bukit yang tinggi, dan ada off-road yang lebih kurang 300-400 meter lah untuk sampai ke campsite. So anda akan melalui jalan ni lah. Saya share sikit. Boleh nampak kereta saya parking bawah situ. So dia ada jalan naik bukit yang susah untuk kereta-kereta biasa lah. So dia akan melalui jalan ni dan naik atas. Kat situ pun ada satu lagi yang susah lah untuk kereta biasa nak naik, dia terlalu tinggi. Okey, jom kita masuk terus ke dalam, kita tengok campsite dia. Kena menapak sikit lah dekat sini. Sini memang sukar lah nak lalu kereta biasa ni. Okey, kena ada 4-wheel sahaja. Kita tengok lah tapak dia. Dekat sebelah situ ada satu tapak. Tapak yang tak berapa besar, so agak-agak kemah macam tu lah. Boleh muat, boleh buat satu common area. Dan pemandangannya depan sana, dia ada batu-batu lah kat sini. Ada batu besar lagi. Okey guys, saya bersama owner lah. Owner untuk Kabus Camp, Encik Solah. Alright. So boleh kita jalan-jalan, kita tunjuk sikit campsite ni, Kabus Camp ni, apa yang menarik kat sini, fasiliti apa yang ada, apa yang camper-camper boleh buat lah dekat sini. Okay, pertama sekali saya nak ucap terima kasih lah kat saudara Ahlan kita sebab pilih Kabus Camp untuk camping kan. Kita baru lagi beroperasi, kita kurang dari setahun lah. Buat masa ni tapak kita ni kita tak buka banyak-banyak sangat. Buat masa ni dalam 3 ke 4 camper insya-Allah kita boleh terima. So jadi macam hari ni tapak kita penuh lah. Macam sini tapak depan ni tapak 1, and then kemudian ni tapak nombor 2, dan nombor 3 kalau kemah kecil boleh masuk 2. Dan juga di belah belakang rumah sana tu, atas tu ada lagi satu tapak. Okey, ni maknanya 2 tapak lah. Ni tapak nombor 2, tapak nombor 3. Ya. Tapi kalau satu camper yang datang, dia boleh buat common area dengan tu lah. Ambil dua-dua terus lah. Betul. Tak ada lah orang kata rapat sangat lah kan. So tapak ni guys, dia menarik juga. Sebabnya dia betul-betul view, kalau kita menghadap kita punya kemah ni, kita buat menghadap view depan ni. Cantik depan ni. Ni berjalan Titi Wangsa. So pagi-pagi memang kabus awan kapet lah. Memang cantik lah kat sini. Kalau nak ambil video ke apa kan. So ada 1, 2, 3. Ada lagi satu tapak
Ya. Tapak lain juga kan, atas sikit. Dekat bawah sana pun boleh juga kalau siapa yang Oh, bawah tu. siapa yang suka jauh daripada orang kan. Dia boleh ambil semua tapak kat bawah tu. Oh, Cumanya dia jauh daripada tandas lah. Dia kena menapak ni atas sikit lah. Dia kena menapak lah. Menapak kena jalan kaki atas ni lah. Okey. InsyaAllah kita ada rezeki, kita upgrade, kita tambah tandas di bawah lah. Cantik kat tu. Dia lapang kawasan situ. Boleh 2-3 tapak kat tu. Kalau betul-betul kita susun lot cantik kan. Betul. Tak perlu naik sampai atas ni lah. Tapi kena ada toilet kat bawah. Betul. Okey. InsyaAllah pelan-pelan kita buat. Okey, facilities yang ada kat sini basic lah. Kita bagi tandas, ada 2 pintu tandas. Jom kita tengok tandas dia dulu. Okey, boleh. Tandas dia bagi saya sangat selesa, bersih. Tapi di samping camper yang datang tu, kita sama-sama lah jaga kebersihan lah. Jom kita tengok tandas dia. Okey, jom kita masuk toilet dia. So dia ada 2 pintu. Ni orang kata laki perempuan boleh guna lah. Kira tak kisahlah laki ke perempuan. Okey. Kena tunggu turn ya. Kena tunggu turn ya. Alright, ni sinki. So nak basuh-basuh pinggan ke apa ke dekat depan ni lah. So sabun pun disediakan, tak jadi masalah dekat situ. So ini toiletnya. Alright, jom kita masuk. Okey, cermin. Ada shower kat sini. So orang kata untuk duduk lah. So saya rasa dah habis selesa lah ni. Okey, tempat sangkut-sangkut pun ada. Air pun laju. Air macam mana sumber air dia? Air memang direct air sungai lah. Air sungai lah. Kita pakai graviti. Okey. Sama juga toilet di sebelah. Okey, 2 toilet yang selesa lah. Alright. Air memang laju lah. Air laju. Okey. So tandas selesa, ada sabun mandi dan sebagainya lah semua. Okey, kalau boleh pakai slipper yang disediakan supaya slipper kita yang kotor tu tak masuk dalam tandas lah. Sama-sama lah kita jaga kebersihan. Okey guys, saya rasa toilet 2 pintu tu dah cukup selesa dah. Dan orang kata boleh cover untuk kapasiti camper yang datang camping kat sini dalam satu masa lah. Kalau kita rasa ada 3 ataupun 4 camper, rasanya tak ada nak beratok panjang pun kan. Dia dalam satu masa tu mungkin pagi ataupun malam sajalah. Tapi saya rasa memang okey, dah okey dah. Cuma nak tambah lagi 2 kat depan. 2 ke berapa ikutlah. Okey. So, yang ni apa? Sebelah ni? Sebelah ni saya punya store. Saya simpan barang semua kat dalam ni. Kita punya mesin-mesin semua kat dalam. Okey. Lepas tu saya nak pesan elektrik lah. Elektrik kita tak sediakan. Kita cuma ada sikit-sikit lampu solar lah. Saya bubuh dekat pokok-pokok sikit. Ada standby generator, tapi saya cuba untuk kurangkan bunyi-bunyi selain bunyi alam lah. Jadi camper boleh sediakan power station sendiri ataupun apa-apa lah kan. Okey. Maknanya camper-camper kalau nak datang sini bawalah power station ke, power bank ke, sumber sendiri. Jangan berharap pada campsite. Tapi sepanjang saya camping dekat sini malam ada lampu. Kan, ada lampu solar standby. So tak adalah gelap sangat untuk camper-camper nak pergi ke toilet ke, nak jalan-jalan sikit tak ada masalah lah. Dia agak bukan gelap sangat. Untuk itu ada lampu. Tapi kalau untuk diri sendiri tu memang kena bawa lah. Kena bawa sendirilah. Kadang-kadang camper dia suka yang gelap. Kadang-kadang suka yang cerah-cerah. Itu terpulang pada masing-masing lah. Okey, kita pergi tapak yang dekat sini dulu kot. Kan? Boleh. Ini tapak yang saya pacak pacak kemah. Saya pacak dekat sini. Ini saiz dia besar juga. Saya pacak Black Dog A10 pun lepas. Okey. Dalam ni saiz dia untuk orang kata SL lah. Ini saya letak sunshade kat sini. Saiz 5x6. Boleh buat common area. Kita menghadap pokok ni ataupun menghadap lah view-view ni kan. So besar juga kat sini. Alright. Ini tapak ni untuk ni biar tapak macam ni lah. Biar macam ni lah. Satu kemah je lah boleh muat kan. Satu kemah boleh muat. Kalau dia main RTT ke ataupun car camping, dia boleh ambil semua sekali lah. Betul. Dia lagi satu campsite ni, dia sesuai juga untuk RTT ataupun car camping. Yang boleh naik lah sampai atas. Maknanya boleh pilih tapak sendiri kan. Betul. Sebab dia orang suka macam pilih tapak, ikut sukalah nak duduk kat mana pun. Lepas tu memang sesuai sangat lah. Memang boleh buat RTT kat sini. Boleh naik sampai atas, pilihlah tapak yang bersesuaian. Okey, parking keretanya dekat sini lah. Kalau kita naik, kita boleh parking kat sini.
Yang hanya mampu naik ni lah, jenis-jenis macam ni lah. Kalau jenis SUV, kereta biasa tak boleh naik sampai atas lah. Ya. Okey, tapi owner dia ada perkhidmatan untuk mengangkat barang ni kan. Okey. So kalau kita loading kat bawah tadi tu, kita boleh naik. So kita angkatlah barang-barang keperluan kita untuk sampai ke atas ni. Tak jadi masalah pun, tak jauh. Jadi orang kata pelan-pelan lah, pelan-pelan untuk nak camping 3 hari 2 malam ke 2 hari 1 malam terpulang pada anda. So ada apa-apa lagi nak share tuan? Jom. Tu share ni. Yang tu kita ada satu kabin lah. Okey. Kabin ni boleh muat 4 orang ke 5 orang. Kita ada bagi 4 katil. Okey. Tapi kalau ada ekstra 1 2 tu kita boleh pertimbangkan lah, kita bagi airbag ataupun apa-apalah, dia nak bawa mattress sendiri ke apa ke. Walaupun dia ada gas lah kat dalam. Ada gas Jadi kat kita dalam, boleh tengok kita sekali. tengok sikit ikut tingkap lah. Tingkap lah kat tepi sebab barang-barang ada kan. Okey, alright. So boleh. ada tilam untuk double Dengan 2 single. 2 single lah. Okey. So ada pintu untuk tengok view kan depan kan. Sliding. Toilet ada dalam. Toilet ada dalam. Toilet kat dalam. Ini harga dia berapa tuan? Ini harga dia 300 satu malam. Okey. Dan kalau makanan breakfast boleh order dengan kita. Okey. Kalau nak lah. Kalau nak masak sendiri pun boleh bawa barang-barang masak lah. Dia ada common area depan tu kan? Betul. So kita tengok ini Dia ada ada tepi ni common ada area. common area. Ni common area ni, ada dom ni. So sini boleh lepak-lepak lah kat sini untuk nak makan ke apa ke, nak masak ke. Terpulang pada anda lah kalau nak bawa bekalan sendiri. Kami ada sediakan basic, maksudnya ada stove kecil kami bagi. Okey. Dan juga kami bagi power bank lah, power bank kecil untuk kipas dan lampu. Okey. Jadi itu sajalah. Alright. Terpulang pada anda. Nak pilih macam mana kalau nak duduk sini. Macam Mbak kata owner tadi, 300 satu malam. Makan boleh order breakfast ataupun malam lah kan. Okey. Lepas tu barang-barang lain boleh bawa lah. Ni tadi saya kata ni, dia punya chalet. So boleh orang kata beranda lah, ngadap kat luar ni. So boleh tengok view. Okey. Jom kita tengok air sungai dia. Air sungai dia sebenarnya cetek saja. Mungkin musim panas air tak berapa tinggi sangat. Ya, betul. Lepas tu kalau asalnya saya rasa mesti parah-parah lutut juga ni kan. Kalau kanak-kanak umur sekolah rendah tu depa parah-parah dada jugalah. Tapi kalau orang dewasa yang berminat, saya boleh bawa pergi ada satu pot lah. Kena jalan sikit dalam 5-10 minit macam tu. Oh, dia ada pot air terjun. Air terjun. So orang dewasa yang suka tiruk-tiruk ke boleh. InsyaAllah kita bawa pergi. Ada masa boleh ikut. Okey. Ni dia macam ni. Adalah macam kolam-kolam sikit. Ada kolam sikit. Anak-anak 2-3 orang boleh. InsyaAllah. Ni ada kolam ikan pun ada ni. Atas tu ada lagi satu kolam kan. Tu atas tu ada lagi. Cuma air dia mengalir tak laju sangat. Okey, ikutkan mesti parah-parah lutut ni kalau sini kan. Penuh ni air ni. Habis batu ni tutup ni. Batu memang tutup ni, boleh mandi ni sebenarnya ni. Okey, kat sini pun kita tengok view batu-batu ni, struktur batu yang menarik, unik kat sini. Sebab musim-musim panas dah. Betul. Kalau musim-musim orang kata hujan, air tinggi, cantik lah. Okey, siapa yang berminat tadi buat kata owner, boleh nak mandi-mandi, nanti owner boleh tunjuk jalan. Pergi hiking ramai-ramai, jalan, mandi air terjun. Betul. InsyaAllah kita boleh bawa. Okey, jom apa lagi yang boleh kita kongsikan dengan penonton-penonton? Okey, dekat sini, kat Lenggong ni, dia terkenal dengan aktiviti outdoor lah. Kalau siapa yang minat untuk aktiviti outdoor, kita boleh ada hiking ke Bomber Crash British. Dia crash tahun 1952 dulu. Okey. Lepas tu Lenggong ni macam-macam lah aktiviti dia. Dia ada museum Lenggong, dia ada boat ride, dia ada caving. So siapa yang berminat nak spend time dengan family buat aktiviti tu, boleh insyaAllah kita bagi kontak kawan-kawan kita lah. Boleh atok lah benda-benda tu kan. Boleh bagi tahu owner aja. Nak macam mana untuk mungkin datang sini hari kedua tak ada buat apa, boleh owner susun lah. Alright. So saya nak tunjuk lagi tadi satu tapak, yang tapak nombor 2, 3 tu, dia punya view sebelah sini pula.
Ni tapak nombor 2, nombor 3 tadi. Dia ada pokok-pokok ni, boleh pasang hammock juga untuk kita nak lepak-lepak semua kan. Ya. So ni tapak dia luas juga. Lebih pada nature, lepak-lepak, tengok view depan tu. Memang menarik pagi-pagi. Ada lagi orang kata tapak-tapak kosong ni. Kalau kata owner nanti nak buat kot, tambah tapak kan. Boleh pelan-pelan lah. Okey, dia ada satu batu besar kat sini. Unik juga batu tu. Nanti kita buat tempat climbing kat sini. Betul, cantik tak? Naik ni kan, budak-budak naik kan. Buat tangga ke macam mana kan. Ikut kreativiti. Cantik. Ada juga aktiviti lah. Guys, ni sebelah kanan saya ni, ni rumah owner lah, rumah CEO. Diorang pun akan duduk dekat sini juga. Menemani camper-camper. Dekat sini sebenarnya untuk line telefon semua cover okey kot. Cover okey. Nak buat live pun, saya pun buat live tadi pun okey, tak ada masalah lah. Orang kata tak ada lag yang teruk lah. Line pun okey, nak telefon pun okey, internet pun semua okey lah. Lepas tu dari segi keselamatan saya rasa pun tak ada masalah. Ni private campsite, so owner pun sentiasa ada kat sini. Kita sahaja kat sini, tak ramai sangat. So dari segi keselamatan yang lain pun saya rasa tak ada masalah kot. InsyaAllah lah. Binatang-binatang pun tak ada setakat ni. Alhamdulillah tak ada lagi setakat ni. Okay. Lain-lain facility saya rasa mencukupi setakat ni. Cuma mungkin owner nak tambah. Kalau tambah tapak, ada tambah toilet, tandas lah. Okay. Untuk tapak harganya berapa kalau ni? Okay, tapak sekarang ni untuk sekarang ni lah, untuk video sekarang ni saya tak tahu lah, ke depan kita tak tahu kan. Tapi untuk video sekarang ni tahun 2026 harganya berapa? RM60 satu tapak. RM60 satu tapak lah. Itu tak termasuk apa-apa yang lain lah. Tak termasuk apa-apa. Maknanya sampah macam mana? Kadang-kadang dia orang tanya juga, sampah bawa sendiri, bawa balik ke apa ke? Ataupun owner? Sampah tak apa. Buat masa ni owner boleh handle lagi. Mungkin kemudian akan ada perubahan lah. Okay, kalau tengok video ni tahun 2026, inilah harganya. Kalau ke depan ni, nanti kena kontak CEO sendiri. Mungkinlah ada perubahan, tapak lebih kemas, lebih cantik, harga naik sikit. Itu facilities pun bertambah. Ya, bertambah, itu terpulang. Saya rasa itu sahaja yang saya dapat kongsikan dengan anda semua. Pada anda peminat-peminat camping, Kabus Camp, bagi saya dia ada orang kata peminat-peminat yang tersendiri yang boleh datang ke sini untuk camping, bawa family dan orang kata ajaklah kawan-kawan. Untuk motor lagi satu, motor boleh. Boleh naik sampai atas motor tak ada masalah. Geng-geng motor camp ke apa, nak lepak-lepak, ambil tapak yang saya tadi depan tu, tak jadi masalah. Sampai di sini saja untuk video saya. Saya kongsikan Kabus Camp di Kampung Cangkat Berangan, Lenggong, Perak. Jemput datang beramai-ramai. Roger, saya tinggalkan nombor kontak kat bawah ni, boleh tengok. So boleh Roger CO WhatsApp untuk booking. So sampai di sini saja video saya untuk kali ni. Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye. Kabus Camp. Sempoi, geng.